Sekan Kim Siang dan rakan-rakan saya, Mr. Jerry Kang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Ya, jadi petang ni kita punya tajuk ialah dalam berbelanjawan Sabah 2026, apakah insentif yang diberikan oleh Sabah dalam sektor pertanian? Ini adalah mustahak lah, kita mesti tengoklah. Okey. Jadi dalam belanjawan Sabah 2026, kerajaan negeri memberikan tumpuan besar pada sektor pertanian dan keterjaminan makanan dengan peruntukan sebanyak 559.85 juta kepada Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industrian. Ya, ini adalah jumlah peruntukan kepada sektor pertanian dan perikanan. Ya, jadi berikut adalah antara insentif yang diturunkan utama di sektor pertanian di Sabah untuk 2026. Jadi RM 143.09 juta diperuntukkan khusus bagi perbelanjaan pembangunan sektor pertanian. Ya, jadi 35 juta subsidi untuk perkebunan kecil, dari 20 juta untuk pendirikan tanaman tahan iklim, ternakan tahan penyakit dan perikanan lestari. Ya, jadi kedua ialah pertanian pintar dan teknologi moden. Jadi 82.5 juta dibawa rancangan Malaysia ke-13 untuk pendanaan pertanian. Jadi tanaman jagung, bijian dan sebahagian daripada 300 juta ringgit untuk projek jagung, bijian, ternakan amator dan padi. Ya, jadi jadi insentif padi dan sawah Sabah dan Sarawak, insentif penuaian padi ialah RM50 sehektar untuk penambung kos diesel jentai. Jadi kenaikan kadar insentif insentif perbelanjaan kenaikan kepada RM160 sehektar. Jadi dan insentif racun kepada RM300 sehektar. Jadi anggaran bantuan kepada pesawat di Sabah meningkat kepada 4,300 sehektar semusim. Jadi nombor 4 45.8 juta untuk meningkatkan infrastruktur perikanan, 40.2 juta untuk menyokong pembiayaan ternakan perkhidmatan yang makanan dan ternakan. Jadi subsidi diesel diteruskan untuk nelayan. Jadi bantuan tanaman semula ialah RM120 juta untuk bantuan perkebunan kecil sawit dan getah, menghidupkan ladang terbiar. Jadi bantuan benih koko ialah 1.1 juta pada anak benih koko berkualiti tinggi. Jadi sampai sinilah saya akan jemput Jerry untuk ulas sedikit tentang belanjawan untuk ini. Jerry. Okey, manfaatnya dari segi
Oke, manfaatnya dari sudut pandang usaha kerajaan ini juga mengurangkan kos hidupnya rakyat. Nah, oke, apabila penggunaan makanan terbaru meningkat, maka tambah dan harga makanan asal cenderung lebih stabil. Nah, ini juga membantu rakyat sama merancangkan kos hidup mereka. Oke, bang, ruang pekerjaan juga bagus. Oke, usaha kerajaan ini menambah pelaburan penting dalam pertanian Sabah. Membantu petani membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Dan terutamanya nelayan dan petani, peluang pekerjaan yang lebih baik. Pembebasan makanan single ini memberikan rakyat berjalan pernah lebih tambahan atau balik pada kerja lebih stabil. Bagi dana petani, pekerjaan lagi bagus, pendapatan lebih baik. Dari segi sokongan pada usaha petani, peruntukan ini biasa melakukan subsidi pajak, benih, peralatan, latihan. Bagi petani kecil usahawan anggur, makanan makna kos operasi bukan lebih banyak modal bersimpan dan dalam sebulan baik untuk rakyat Sabah. Oke, jam pertanian ekses dari segi jalan pertanian ekses pasaran peruntukan untuk menaik tahap jalan kampung juga baik ya. Nah, kerajaan negeri kekal komited menoktakan miskin, musim model menoktakan kemiskinan tekan negeri Sabah. Nah, ini juga menggunakan dasar kemiskinan untuk rakyat Sabah. Nah, setakat ini saya sharing. Terima kasih. Jadi inilah diciptakan peruntukan untuk sektor pertanian, perikanan, dan sebagainya pada 2026 di negeri Sabah. Jadi sila berbudah peluang untuk kasih bangunkan tanah berterbiar atau lain-lain. Ya, sila like, subscribe dan sokong. Terima kasih.